Podcast sana artis, podcast sini artis. Dia dah boring bro. Dia tak ada benda-benda yang untuk orang biasa punya. Macam Singapore kan banyak common people apa. Betul lah. Sini punya artis. Dari Kuala Lumpur sampai Singapura, panas hujan lebat, semua kita tempur. Sembang lepak makan potato chips, sambil layan dengar Marayan Tips. Dari Kuala Lumpur sampai Singapura, panas hujan lebat, semua kita tempur. Sembang lepak makan potato chips, sambil layan dengar Malayan Tips. Sembang lepak makan potato chips, sambil layan dengar Malayan Tips. Assalamualaikum and what's up guys? Welcome back. to episode 2 Two, as bro. we promise guys Ya, So episode 1 kan kita stop kat mana pasal podcast ya, podcast Malaysia and Singapore punya podcast lah. kita cut to the point lah kan, straight Yes. to the point. Betul. So apa yang aku nak cakap was Singapore punya podcast kan Dah boom lah. happening lah. Betul. So from the OG lah kan, siapa yang tahu lah, Ya. OLG lah. Okay, let's go. Mhm. And then as far as I know, then follow up by a few lah, macam The Common Folks, and then Top folks. Kau Perhal, Top Folks. But then like I say lah, the naik turun lah. Betul. But then ada yang naik all the way lah. But it's healthy lah. Yes. And ada juga yang interview artis here and there, but most of it is orang-orang biasa. Betul. Tapi Ya. dekat Malaysia mostly banyak dah habis terbalik. Asal lah? Podcast sana artis, podcast sini artis. Dia dah boring bro. Dia tak ada benda-benda yang untuk orang biasa punya. Macam Singapore kan banyak common people apa. Betul lah. Sini punya artis. Sebab apa lah? Mungkin pasal korang minat, korang into artis punya industri tak? Bagi aku lah, aku tak. Okay. Aku tak minat sangat artis. Tapi tak tahu if I can mention lah kan. But for example, satu podcast yang host dia perempuan lah. Siapa tu ni apa? Emilia. Ui, sebut Emilia, I think. takkan dia nak sue kita kan. Takkan. Kita ni kecil kucing korap. Mana Ya, pandang. but then Mhm. tapi dia punya niche memang Artis lah. artis lah kan. Dia nak tahu pasal kehidupan artis lah, which probably the fans nak tahu lah. Betul. Okay lah, so dia punya kita excuse lah. Isyaw lah. Siapa lagi? Aku tahu ada yang podcast lawak yang panggil pelawak-pelawak lah. Itu betul. Itu okay lah. Itu boleh dengar, tapi Boleh layan lah. Tapi sebagai rakyat Malaysia juga ni rakyat Malaysia juga Betul apa? dengan kawan-kawan aku dengar nak dengar podcast yang lagi happening Lepak lah kan. lepak. Actually interesting. Pasal example, dulu aku start layan podcast pasal dorang Singapore punya dorang tanya-tanya pasal orang, for example, kerja bomber. Menggali kubur. Girik dengar macam Itu macam best best lah. lah. Shock artis balik sama apa. I dulu sekolah kat Mescom, Lingkok Wing. Lepas tu I pergi casting audition. Jadi apa ni, pelakon extra and then boring. Okay lah, balik pelawak pun, saya pergi audition dulu. Betul. Sama cerita lah. Sama. Lepas tu ini jumpa yang kat audition pertama. Ini yang kedua, yang ketiga. Relax lah sikit. Korang dah aku tak nak cakap. Aku tak nak cakap. I'm an outsider kan. Korang dah hype.
buat apa lagi nak hype kan. TV Bagi dah cukup kan. betul lah. Mungkin TV dah tak pandang. Siul Mungkin tak korang pandang. industri besar je. But then okay, ada podcast juga yang interview orang biasa kot. Ada tapi tak banyak. So shout out to Safwan Azri lah. Safwan Aku Azri. I'm a big fan. Tapi recently kecoh lah. Masa? Oh, Aku again disclaimer, aku tak ada hal dengan dia. Bukan ustaz kot kan. bukan. Dia ahli ruqyah kot. Peruqyah. Ya. Aku ada muskil sikit lah dengan pendapat beliau lah, ataupun cerita beliau lah. Dia dah jadi lain. Dia Okay. okay tau mula masa yang that Safwan podcast. Ya, betul. Okay, interesting. Betul. Interesting. To be honest, story abang boleh lah. Story abang okay, best. Tapi mungkin pasal aku pun layan satu podcast kat Singapore. Sampai tahu-tahu lah kisah Ruqyah Aziz kan. Shout out to both ustaz tu. Okay. And from the podcast, aku tahu mana yang salah, mana yang betul. Mungkin tu yang dia ajarkan lah untuk pendengar-pendengar dorang. Jadi bila aku dengar yang episod Safwan tu, aku jadi takut je. Betul bro. Aku jadi takut terus terang. Pasal ini aku dengar benda yang betul ke benda yang salah. Saya takut terpesong tau tu. Kita mendengar benda yang dia cakap tu, kita rasa benda tu betul. Tapi bila dekat satu lagi podcast aku dengar, Okay. dia suara lain. Betul. Itu yang aku macam half-half. Alamak, dia ni betul tak? Betul ni. apa yang tu podcast kau dengar, nak mention tak nak? Dia kas-kas sikit lah belakangnya. Okay lah. Apa jadi kat tu podcast? Itu aku banyak aku tengok dia banyak kena lah. And then dia try to spin. Habis member punya muka suara pelik Syul. Itu yang aku Okay. cakap. Aku dah alamak, dekat sini okey, asal dekat sana dia lain. Macam gitu. Betul lah, Dia pasal something lah. aku tahu banyak influencer lah, ataupun podcast kat luar yang mungkin dah ada numbers lah. So dorang tak berani nak bersuara tau. Betul. Jadi mungkin kita ni yang tak ada followers ni kan, Betul. kalau kita bersuara bukan cakap nak traction ke apa, nak attention, tapi legit Betul guys, lah. korang tak takut. Betul lah. Seram lah. Benda seram tapi Kita kasih dekat orang yang tahu lah. bukan tahu lah, orang yang bertanggungjawab. Tapi dia punya cerita, Jawab. honestly aku tak ada hal. Cerita dia best. Betul best. Aku layan. 2 Cuma- jam 2 jam Syul, 2 jam 3 jam. Tapi ada 1, 2, 3 yang macam aku macam Ni dah lain. dah lain sikit lah. Faham. Tapi back to Safwan, dia punya podcast girik lah. Itu best. Antara dekat Malaysia, dia tapi, the best lah. Bagi aku the best. tapi kalau pasal seram-seram, aku still layan KC lah. The legend lah. OG lah kan. OG. But then but interesting lah. Interesting good. Pasal Safwan tak cover hantu je tau. Dia cover benda-benda semua. misteri Betul, macam betul. CEO kapal. Alamak. Asal CEO couple bahaya sikit lah bro. dia okay bro. Dia knowledgeable. Dia smart so dia. Aku suka je. Ya, tapi disebabkan dia banyak knowledge lah, kita tak boleh nak hantam dia. Asal recently ni Dia Gua tak boleh cakap banyak. Sure dia barang. kau danger so kau tinggal Ini- KL tu. Orang boleh rembat kau so. Ini kalau orang cakap lebih, habis. Mesti dia hantam je. Tapi overall kau pun agree kan dia pandai lah. Betul. His man of knowledge lah. Tapi aku relax lah. Aku nak tahu lah. So bukan aku cakap aku nak hentam movement ni. Mungkin aku rasa aku jealous kot. Pasal negeri aku tak support. Pasal? Mungkin tak lah sebab government kot. Sebab dorang lah. Tapi aku nak beritahu Betul. rakyat Malaysia yang tak semestinya kau tak nampak orang-orang Singapura berlayar kan dekat Betul. laut tu kan. Tak semestinya kita tak hulurkan bantuan, tak doakan saudara-saudara kita kat Gaza. Ya, betul.
For your information, satu hamba Allah tapi Cina tau dekat Singapore ni. So semua orang derma kat dia. Sampai bank call dia tau, ni duit dari mana kau dapat? Pasal dia punya jumlah tu dah sampai 9 million dollars. Over lah. Tapi dengan duit tu dia sendiri pergi Jordan ke Egypt. Dia masuk Gaza ataupun dia tak masuk, ataupun dia make sure duit tu masuk. And kita buat poliklinik, kita kasih makan lah. Oh, faham. Ini And mungkin itu rakyat Malaysia tak tahu lah. Itu cara Singapura menolong rakyat-rakyat di Gaza. So aku nak tanya kau ni, like I say, aku tak ada hal. Okay. Aku tahu motif Sumut Flotilla ni. Okay, Aku tahu, aku faham apa dia punya whole idea of it, aku faham. Tapi apa pendapat kau lah? Pendapat aku, apa yang diorang buat lah. Diorang buat atas kemanusiaan. Okay. Yang aku tahu, diorang buat atas kemanusiaan dan semua yang peserta-peserta daripada seluruh dunia yang join. Betul. Untuk kemanusiaan lah. So yang daripada Malaysia ni bagi aku dia macam ada something lah. Sabar, disclaimer dulu Disclaimer from a Malaysian Okay. Dia macam ada something, tapi aku tak pasti benda tu betul atau tak betul. Kadang-kadang kita tengok benda tu lu nak tarik perhatian media ke apa. Itu macam asal lah. Mungkin tu dia punya buying point, ataupun memang tu yang dia nak capai. Mungkin so that rakyat Malaysia tahu masih ada perjuangan lah yang dijalankan lah. Tapi tak perlu nak over macam gitu lah. Aku faham tak? Macam ada satu yang pergi buang coklat, you know. Tapi aku respect dia saya, dia punya first one lah. Aku Betul. Tapi dia buat benda tu yang jadi orang dah hantam dia, Syul. Asal nak kena buang gitu? Mungkin boleh letak plastik ke ikat that's true. Terapung ke, makes more sense lah aku rasa. Bukannya berterabur macam itu buang. Macam nak bagi ikan makan, Syul. Lu nak bagi orang ke nak bagi ikan? Tapi gitu okay lah. Habis dia pun ada masalah yang drone je. Dia buang. Bagi aku ini bagi aku lah. Dia buang drone tu 30,000 lah. Dia suruh habis settle itu sumut, dia dapat 300,000 dekat Malaysia. Ya ke? Ini bagi orang yang tak faham apa erti sumut lah. Dapat lah. Diorang engagement besar apa sini. Oh betul? Diorang buat kira ada pay duit dapat engagement lah. Betul. Diorang buat gitu, nama dekat Malaysia mesti kau-kau punya. Tapi aku masih okay kot dengan dia. Pasal dia tak macam nampak sangat tau. Tapi ada satu, if I may say lah. Dia sendu actually. Dia dulu senyap gila lah. Tiba sekarang dia paling happening. Dia buat lagu. Siapa lah? Dia baca. Tapi tak tahu sah. Aku just annoyed lah saya tengok dia. Faham. Mungkin dulu dia sendu. Dulu dia sendu. Pasal ni lah dia nak up balik. Tapi tak tahu. Ni semua keikhlasan masing-masing lah. Kita tak bersoalkan keikhlasan orang untuk membantu orang. Cuma if I can mention Miss Nina. Aku tengok Miss Nina pula. So sebarang siya aku. Zizi Kirana. Aku rasa dia okey kot. Zizi bagi aku okey. Dia okey kot. Aku nampak yang dia memang betul-betul lah fight for Gaza lah. Ya betul. That's true. Yang seorang lagi tu lah mungkin lah. Aku tak boleh lah dengan aku sort pasal kan ada that period of time FYP kau penuh dengan ni. Habis muka dia dengan tak tahu dia tukar tak tukar dia pakaian tu. Dia all out gila tau. Tapi all out dia macam lain lah. Macam dia seorang je. Faham tak? Macam dia susah nak cakap. Macam dia seorang lah yang pergi belayar. Tapi again, sebelum korang hentam, aku respect dan aku selalu doa yang korang pergi dengan selamat, korang balik dengan selamat. Betul. Aku pun ada repost benda-benda gini. Aku repost, aku agree. Betul. Aku tapi sokong sia. Memang lah kita nak bantu kita punya saudara. And the best thing yang kau nak dengar is dorang dapat tembus actually. Kita tunggu. But the risk is there. So tapi the back end tu,
ada yang aku rasa macam nak attention lah. Aku tak boleh angkat lah. Mungkin lah. Adalah. Ada yang that yang aku annoyed tu lah. Itu nak attention rabak sial. Move on lah. Seram lah ni benda. Ini Tapi again, congrats kalau korang dapat hit the mission. Betul. And at least people know that Sumut Flotilla is around. Betul. And the effort is still there. Betul. And of course, we hope that you guys come back safe lah. Kita respect because kita pun tak mampu nak buat macam Betul mana lah, diorang betul buat. lah. So benda yang bagus, kita doakan yang bagus lah. Tapi benda yang tak bagus, itu datang daripada diorang sendiri lah. Betul Yang lah. baik datang daripada Allah, yang tak baik datang daripada Tapi diri kita masing-masing lah. kita advise, bukan kita advise pun, kita cakap je. Kita bukannya yang bagus pun, yang baik pun. Betul. But speaking about social media, podcast lah. Kita under social media. Okay. Baru-baru ni apa cerita lah, Fik? Salah? Fighters orang gaduh dengan nafas. Ini panas. Tapi bagi aku podcast tu, Oh, dia podcast. Dia start from podcast eh? ya, dia start from podcast. Habis podcaster seorang tu suara cocok-cocok bro. Okay. Then? Dia macam bagi panas sikit ah. Tapi kalau podcaster tu dia tak mention that brand, Tak jadi hal lah. tak jadi hal. Sebabkan dia mention that brand, and then Jojo pun dia cakap kau tembak terus. dia bukan tembak Jojo pun cakap makanan sampah. Alamak. Tapi okay, like I say ni, aku kenal dia dah berapa tahun. Although Jojo ni baru naik juga kan kat this One punya world. Betul. Aku tahu yang he's been a fan. Gila babi. Tengah kat rumah aku pun dia live, mana punya wifi pun dia angkat, dia mesti tengok juga dia punya fight Betul. kat Singapore tu. Dia cari link. So he's a fan. Tapi probably kita pun terkejut dengan apa jadi. Pendapat aku kasih pendapat aku disclaimer, is just my opinion, my point of view. Aku rasa mungkin Ojen tu dia nak sponsor perjalanan kau. Mungkin. Dia tak paksa kau makan pun makanan-makanan tu. Betul. Tapi mungkin dia nak taja lah. Aku tak tahu lah diorang punya how this business work. Betul. But orang biasa macam aku ni, aku mungkin rasa yang macam dia setakat nak taja kau punya perjalanan, dia nak support kau in terms of financially and stuff. Tapi mungkin kau pun financially dah strong. Betul. But I couldn't agree much that makanan tu tak sihat lah untuk fighter. Tapi makanan tu bukan sampah. Makanan tu makan. Tu je full stop. Tapi bagi aku, kalau sebab aku dah follow Jojo lama, dan dia pun yang membuat nama Malaysia dekat One ni top notch lah. Betul. Dia buat Malaysia ni kau dekat One. Dia yang buat naik. Kalau tak ada dia, kita tak kenal fighter-fighter Malaysia juga sebenar-benarnya lah. Contoh Alif Rakib, Aisyah Khalid. Aisyah Khalid. Itu tumbuk suara lalat macam tu. Macam Alif Rakib, lagi Masdo. Kalau aku tak kenal Jojo, aku tak tahu fighter Malaysia. Start. So bila aku dengar podcast tu, because Jojo so aku dengar. Tapi dia sudah buat itu, macam aku macam alamak bro. Okay lah, but kalau kau biasa tengok fight kan, dekat negeri orang putih kan, diorang biasa dengan benda gini. Diorang setakat cakap je, panas. Tapi mungkin tak ada hal pun diorang dua. Pasal aku cakap dia ada satu tweet atau thread yang dia PM Ojen minta. Ya bro. Itu yang aku dah short. Dia macam engkau hentam makanan Ojen, tapi kau ada DM nak minta dia punya makanan. Tapi tu disclaimer kau nampak je kan. Tapi tak tahu apa aku nampak. Aku nampak alamak, ini soal lain. Tapi itu lah bestnya Malaysia punya social media ni. Happening lah. Korang punya thread. Nak kata toxic kot. Sikit lah. Tapi happening lah, best lah. Betul. Ada je cerita kan. Ada je. Benda yang kita tak tahu pun kita tahu lah. Dia macam, kalau aku sebagai Jojo, kalau aku jadi dia, memang aku akan flex gila babi lah. Bro, dia muda bro.
Confirm Baru 20. Confirm lah. Suah pakai Rolex. Suah pakai Rolex. Suah pakai Mercedes. Confirm lah. Orang Dia kata fight Syul. kaya lah, walaupun dia kata dulu dia struggle nak fight. Duit makan tu sewa hotel satu bilik 10 orang legit duduk. Itu legit. Yeah, then he earn my respect lah. Yeah. And then dia jadi macam gini, dia dah besar. Dia flex lah semua benda. Bagi aku itu confident dia. He deserve it lah. Ya. Tu dia punya confident. Memang dia cakap benda yang betul. Benda yang dalam diri dia. Dia ada tu, dia ada ini. Itu betul lah. Tapi yang aku tak setuju dia cakap makanan tu sampah. Itu je lah. Itu je. Other than that mungkin it's just a fighter punya way of talking lah. Maybe lah. Aku tak tahu lah. Tapi to be fair to Ojen pun, aku believe dia pun ada the struggle sebelum dia fly. Pasal kita Singaporean pun kita tahu dia turun expo berapa kali. Tapi harga kasar Syah. Dia jual, tak tahu if dia jual lumut betul kan? Lumut kunafa lumut lah. Pasal dah bawa pasal sumut jadi macam lain lumut. Kunafa lumut tu aku believe kat Malaysia 35 45 ya gitu. About there. Tapi dia jual kat Singapore 35 tau. Dolar tapi dengan alasan yang tapak sewa mahal. Memang betul lah. Tapi kau kena tahu yang local pun kira dolar tu dolar lah. Betul. Kau nak beli satu Tupperware $35 terpulang lah. Siapa nak makan lah. Tapi entah tak ada hal pun actually. Saja je berbual. Mungkin cuma tapi makcik-makcik banyak support dia. So makcik Singapore support, orang Singapore support. And then aku rasa kalau dia nak support Jojo pun dia ada lah tu. Betul. Bagi aku dia nak support Jojo because Jojo Malaysia. Dia Malaysia. That's not support je lah. Kalau yang sponsorship Jojo pun daripada brand besar apa, dia ada mention Huawei. Lagi apa apa benda Vivo ke apa. So aku rasa it's a win-win situation lah for both actually. Kalau dia sponsor pun itu good thing lah. Good thing Malaysia bawa Malaysia lah. Gitu macam lah. Bukan jenama brand lain bawa Malaysia. Ni Malaysia bawa Malaysia. Is it okay? Sebenarnya okay lah. Tapi Ojen pun ada sponsor fighter lain juga. Ada macam Mazdo. Okay lah tu kira. Ya macam dekat ada Beyond from Indonesia. Dia sponsor Kunafa Aiwa. Kunafa Aiwa sponsor fighter daripada JTT, Jordan Top Team. Kira banyak je sponsor. It's a good thing lah. Malaysia support Malaysia. Itu je. Tak semestinya dia support, dia jual kunafa, dia sponsor kau kena makan kunafa dia. Itu betul je. Betul. Dia sponsor perjalanan kau je aku rasa. Tapi bila dah aku banyakkan sebab aku tengok fight scene bila diorang dah habis weigh in, diorang akan makan benda tu tau sebenarnya. Contoh diorang 3 bulan diorang tak makan benda manis. Betul lah. Diorang cut sugar everything. Habis diorang dah weigh in, diorang akan cari benda tu Syul. Confirm lah. Setahun sekali je bro. Bukannya hari-hari lu makan kunafa. Tak ada. Ojen boleh sponsor kita lah. Kosong lah table nampak. Boleh Ojen. Lagi yang ada yang baru punya tarung. Orang kata pedas. Apa? Kunafa tarung. Apa Sambal. Macam mana siapkan kunafa pedas-pedas? Itulah Ojen. Kita nak rasa juga apa. Boleh lah bagi-bagi. Rabakna dah minta sponsor. Okay, tak tahu dah timing ke belum. Rasa lagi belum lagi ya? Belum lagi ya. Okay lah. Aku rasa dah kot, tak? Dah banyak lagi buat. Nak buat. Tak ada lah. Is it dah? Aku rasa dah habis. Sabar. Dah, Aku nak tarik balik. Asal kita takut nak pasal CEO kapal lah. Dia okay. Dia orang biasa je pun. Okay, CEO kapal yang interesting dia cerita dia pasal Duyung. Tapi bagi aku benda tu betul lah. Sebab dekat laut. Ya betul lah. Dekat laut dekat laut adalah benda yang pertama sebagai jin, orang kata. Jin yang banyak dekat laut.
So duyung is it jin ke apa? Lagipun ada research cakap laut kita manusia tak pernah explore penuh pun. Betul, Baru betul. 20%, 30% tak rasa. Betul. So tak surprise pun. Tapi yang cute ni kan, dalam tu podcast, dia cakap tu mermaid tangan pendek. Dia tengok apa? Tengok dugong ke Malaysia tu. Dia tengok jin apa kat tu? Jin kampret agak. Jin kampret. Jin kampret. Okay, aku rasa kita pun dah dry. Bukan dry. Kita dah layout banyak benda. Kita jumpa next episode. Next episode kita pun ada benda yang nak bincangkan. Mungkin banyak lah. Interesting. Ya. So, Tunggu je lah bro. Just tunggu for next episode. Okay. Ciao. Ciao. Terima sikit lah bro. 2 country, 1 heart. Ciao bro. Ciao from Monkey. Dari Kuala Lumpur sampai Singapura, panas hujan lebat, semua kita tempur. Sembang lepak makan potato chips, sambil layan dengar Marayan Tips. Dari Kuala Lumpur sampai Singapura, panas hujan lebat, semua kita tempur. Sembang lepak makan potato chips, sambil layan dengar Malayan Tips. Sembang